Okey, kita berjumpa lagi video pada chapter 4 ni. Saya nak share pada anda application of differentiation. Okey, so kita tengok topik chapter 4 ni. Ini adalah application lah. So kita tengok terus pada example. Contoh, katakan dia kata rate of change. So apa dia rate of change ni? Okay, let's say kita ada satu square rectangle dan square rectangle ni dia punya panjang dengan lebar dia, tinggi dengan lebar dia ni sama. Itu nilai dia, variable dia kita namakan sebagai x. Okay. So dia punya perimeter dia p equal to 4x. So rate of change for p, perimeter dia, with respect to x adalah perubahan dp terhadap dx. So perubahan terhadap x, jadi kita akan differentiate p menjadi 4. So p kita adalah 4x, jadi dp dx adalah 4. So itu kita panggil sebagai rate of change, iaitu perubahan terhadap sesuatu area lah. Contoh macam case ni adalah x dia punya panjang dia. Okay, kita tengok example pertama ni, example A. Okay, dia bagi satu condition, satu case study lah. Dia kata let's say area of a circle is change with respect to the radius in cm. Find the rate of change when radius is 25 cm. So, when r equal to 25, kita nak cari dia punya rate of change. Dia kata area of circle is change with respect to the radius. So, maknanya area kita nak cari perubahan area terhadap radius, iaitu dr. So kat sini rate of change dia adalah terhadap radius. Okay, so first kita kena tahu dia punya formula lah, iaitu formula circle, iaitu area dia adalah pi r square. Okay, so kita ada A adalah pi r square. Kita nak cari dA over dr when r equal to 25. So, kita kena differentiate dulu. So, differentiate dA over dr, kita dapat 2 pi r. So, apa dia punya nilai rate of change for the area dA dr? Kita masukkan nilai r equal to 25 ke dalam dA dr. So, kita dapatlah nilai dA over dr adalah 50 pi. Okay, so tu cara dia lah. Jadi, apa dia rate of change ni? Rate of change ni boleh jadi dia positif dan dia boleh jadi juga negatif. Iaitu kalau positif, dia akan berlaku expansion, increase, higher, longer. Kalau negatif dia jadi makin kecil lah, decrease, lower, smaller, leak dan sebagainya. Okay, so tu maksud rate of change lah. Jadi sama juga macam example B dan example C. Okay, kita tengok example B ni pun sama. Dia kata, dia bagi soalan dia, the area of ink blot at time t is a cm square, di mana A dia adalah 40 square plus T. So, dia suruh cari rate of change in the blot when T equal to 7. So, kita ada A adalah 40 square plus T. Kemudian, kita kena tahu rate of change perubahan apa. So, dia kata adalah perubahan in the blot, iaitu when T equal to 7. So, kita kena cari dA terhadap dt. Okay. So, dA dt kita adalah 8t plus 1.
Kemudian masukkanlah nilai T equal to 7 tu ke dalam dA over dt. So kita dapatlah dA dt adalah 57 cm square per T. Okay. So example C pun sama. So example C ni adalah melibatkan volume pula. So volume kata at time T, the volume V is cm cube. Ni iaitu volume lah. Kemudian dia bagi tahu V adalah 120 tolak 4T tolak T kuasa 3. So find the rate of water flow from the tank. So water flow, find the rate of water flow. Maknanya kita nak cari V ni perubahan terhadap V when T equal to 5. So kena cari dV over dt. So dV over dt kita differentiate lah macam biasa. Ni, yang ni kita dah belajar pada chapter sebelum ni. So kita dah dapat dV dt. Kita masukkan nilai T ke dalam dV dt dan kita akan dapat negatif 79. So maknanya negatif ni maknanya dia decrease. Alright. So itu adalah maksud rate of change.